Para saintis menguji keupayaan bekerja dalam pasukan yang menentukan sama ada manusia atau semut lebih cepat dan cekap dalam menyelesaikan cabaran menggerakkan objek berbentuk T melalui sebuah labirint. Manusia perlu bekerjasama di bawah peraturan ketat tanpa bercakap atau membuat isyarat bagi memastikan keadilan, meniru kemampuan komunikasi yang terhad seperti semut. Sementara itu, semut menghadapi labirint dengan bergantung pada feromon dan kerjasama semula jadi. Yang mengejutkan, semut menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam cabaran berkumpulan. Mereka bergerak dengan lebih cekap dan berfungsi dengan baik sebagai satu pasukan. Sebaliknya, manusia mengalami kesukaran dalam kumpulan yang lebih besar kerana setiap individu mahu menggerakkan objek mengikut cara mereka sendiri. Sikap membentengkan diri ini akhirnya memperlahankan pergerakan mereka, menyebabkan mereka kehilangan kelebihan sebagai makhluk yang berakal.